Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakir bin Saiful Rizwan. Saya daripada Open University Malaysia Shah Alam Learning Center. Saya mengambil sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian. Dan kali ini saya akan merekod video untuk subjek sains dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu demonstrasi pengajaran sains yang objektifnya memperbetulkan salah tanggapan kanak-kanak terhadap piramid makanan. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Okey. Hari ni cikgu nak tanya awak semua. Awak semua dah makan ke belum? Siapa yang dah makan? Siapa yang belum makan? Angkat tangan. Okey, bagus. Yang dah makan bagus. Yang tak makan tu nanti kita makan masa rehat nanti. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Okey. Awak makan tu, awak makan makanan yang sihat ke makanan yang tak sihat? Dalam kuantiti banyak ke dalam kuantiti yang sikit? Takut tak? Takut tak bila dengar tak sihat? Takut. Okey, bagus. Sekarang ni cikgu nak tanya, siapa pernah tengok makanan yang sihat, yang tak sihat apa semua? Awak semua tak tahu lagi. Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu. Okey, hari ni cikgu bawa ada beberapa barang yang cikgu bawa nak tunjuk. Awak semua boleh nampak dekat sini kita ada barang apa kan? Okey. Okey, hari ni kita mulakan dulu dengan barang yang pertama. Apa ni? Siapa tahu apa ni? Apa? Oren. Bagus. Yang ni siapa ni? Ni ramai ni. Orang tak makan ni. Siapa yang tak makan tu? Baik, mengaku. Okey, bagus. Ini nama dia brokoli. Kategori sayur. Yang ni buah. Okey. Lepas tu cikgu nak kenalkan. Yang ni apa yang kamu nampak ni? Dia kena masak dulu ni. Cikgu tak masak lagi. Jarang orang tak tahu ni. Baik cakap betul. Siapa yang tak tahu? Siapa yang tak makan ni? Biasa cikgu nampak masa rehat. Awak tak makan ni. Ni nama dia beras sebelum jadi nasi. Okey. Push. Yang ni barang yang keempat. Siapa tahu? Ini mestilah awak tahu kan. Awak suka makan ni. Telur. Okey, telur kan. Nampak ni. Okey. Yang terakhir. Dan yang terakhir Yang terakhir cikgu ada barang apa? Cikgu bawa besar. Besar ni. Bagus tak ni? Siapa tahu? Siapa tahu bagus tak? Tak tahu kan? Nanti cikgu bagi tahu. Okey. Seterusnya. Okey, relax. Saya tahu, cikgu tahu awak dah nampak dah apa. Okey. So, cikgu ada ni. Okey, nampak tak apa ni? Okey, dia tulis kat sini piramid. Ikut cikgu. Piramid makanan. Okey, pandai. Okey. Kenapa piramid makanan? Macam cikgu cakap tadi, macam mana awak nak tahu kuantiti tu banyak ke sikit ke? Berapa banyak awak perlu ambil, berapa banyak awak kena kurangkan, berapa banyak awak kena yang bagus untuk awak makan. Okey. So, mari kita tengok yang pertama. Jadi kita tengok yang pertama kat bawah sekali ni. Kenapa dia besar kat bawah ni? Okey, lepas tu kenapa dia makin kecil? Makin kecil sangat. Okey, yang bawah ni nama dia sumber nutrien. Okey, sumber nutrien ni untuk apa? Siapa tahu? Bagus. Awak memang pandai untuk kuatkan tulang, untuk serat-serat dalam badan kita. Okey, bagus. Awak nama tu Aiman. Bagus Aiman. Okey. Yang kedua ni, siapa tahu ni? Gambar apa ni? Yang saya tunjuk tadi. Gambar yang barang nombor 3. Nasi ataupun sebelum masak beras. Bagus. Yang kedua ni, nampak tak? Nampak tak? Roti. Bagus. Awak suka makan roti kan? Saya biasa nampak awak makan roti je. Okey. So, kenapa dia makin kecil? Dia nama dia apa ni kat belas ni? Bahagian sini nama dia apa? Okey, bahagian sini nama dia karbohidrat. Okey. Karbohidrat. Untuk apa ni? Bagi tenaga. Bagus. Bagus karbohidrat. Awak bijak Okey, bagus. Yang ni, apa ni?
Oh, awak nampak ni, ada telur, ada keju, ada ikan. Dia sebenarnya ada ayam, tapi cikgu tak letak dalam gambar ni. Okey. Tu ayam pun sama. Okey. Daging, ayam, telur, keju. Tu semua kategori di sini. Tapi apa nama kategori dia? Siapa tahu? Nah, semua tak tahu. Nama bahagian sini ialah protein. Okey, ikut cikgu. Protein. Protein ni untuk apa? Tak tahu juga. Okey, untuk kuatkan tulang, bagi sumber protein dalam badan kita, sebab badan kita memerlukan sesuatu protein. Okey, untuk pembesaran. Tu contoh je. Okey, yang paling kecil sekali. Tak nampak? Okey, cikgu dekatkan. Gambar apa ni? Minyak. Minyak ni ataupun benda-benda yang berproses. Okey? Benda-benda yang berproses. Kalau kat gambar sini kita ada KitKat. Siapa pernah makan KitKat ni? Awak suka kan? Jadi kenapa dia dekat atas sekali? Kenapa sikit sangat? KitKat ni sedap ni. Aduh, kenapa ni? Okey. Sebab makanan ni kurang bagus untuk kita. Okey? Sebab dia berproses. Okey? Faham? Faham. Okey, jadi bila dalam pinggan kamu tu, kan, dalam pinggan kamu tu, sebulat pinggan tu, separuh adalah kamu kena ambil buah dan sayur. So maksudnya, bulat suku situ, okey, ikut cikgu. Bulat, suku tu sayur, suku tu buah. Jadi dia jadi separuh macam cikgu cakap tadi. Okey, bagus. Awak memang bagus. Lagi bahagian yang sini, separuh lagi pinggan awak bulat, separuh lagi tu apa? So kita tengok, kita bahagikan dua juga. So jadi suku tu apa? Karbohidrat. Kita letak nasi ataupun roti. Kalau dah ambil nasi, kamu tak boleh ambil roti. Boleh ambil, tapi tidak baik untuk kamu. Badan kamu perlukan nasi sahaja ataupun roti sahaja. Okey, yang kedua kecil. Saya nampak awak kan suka makan ayam. Biasa awak tak makan nasi, awak makan ayam kan? Okey. Kalau kat sini makan ayam, lepas atas tu nasi, kita buat sayur, buah, nasi. Bawah ni apa last sekali? Ayam, daging, telur, ayam protein. Kalau awak dah ambil ayam, awak tak perlu lagi ambil telur. Kalau ambil telur, awak tak perlu lagi ambil daging. Salah satu sahaja. Barulah badan awak tu cukup untuk keperluan harian awak untuk satu pinggan. Minyak ni dekat mana? Siapa tahu, takkan kita nak letak minyak dekat tepi pinggan? Tak boleh. Minyak tu dia dah berada di dalam ayam. Betul. Nak pula ayam atau telur. Siapa yang suka ayam goreng? Siapa yang suka makan ayam goreng? Nak pula yang tengok cerita Upin Ipin tu. Terpengaruh suka makan ayam goreng apa semua. Awak kan makan ayam goreng kan? Saya cakap tadi awak suka makan ayam je kan? So ada minyak kat dalam tu. So bagus tak minyak ni kalau awak ambil satu pinggan tu bahan yang berminyak? Tak bagus. Nanti awak jadi nanti awak akan jadi badan awak akan jadi besar, gemuk. Lepas tu awak tengok, kalau orang gemuk senang lari ke susah lari? Susah. Okey, bagus awak dah faham. So yang pertama kita ulang balik. Yang pertama ada paling besar, nama dia apa? Sumber nutrien. Bagus. Awak memang bagus. Awak selalu ingat apa saya cakap. Dia ada apa kat sini? Gambar. Boleh tengok gambar. Ada sayur. Kat sini yang cikgu bawa brokoli. Okey. Yang kedua ni ada apa? Dia masih dalam sama, tapi dia ada sebelah dia ada apa? Buah. Buah nak bagi manis-manis kan? Okey. Yang atas dia, tapi sikit je. Dah kurang dah sikit makanan awak. So apa ni? Apa ni? Nasi. Mentang-mentang nasi yang seorang ni. Okey. Nasi yang ni roti. Okey. Ada kawan awak tak makan nasi, dia makan roti je. Okey. Macam orang putih dah makan roti. Kita kat Malaysia makan apa? Makan nasi. Pandai. Lepas tu makin kecil pula. Saya dah lah suka makan ayam goreng ni cikgu. Apa nama dia? Yang bawah ni apa? Karbohidrat, betul? Yang atas ni apa nama dia? Siapa ingat?
Siapa ingat? Yang ni ramai tak ingat tadi. Protein. Okey, dalam protein ada apa? Ada ayam, ada telur, ada daging, macam tu. Yang terakhir ada apa? Awal ada KitKat, ya Allah. Makanan berproses ataupun minyak. KitKat je kamu ingat mentang-mentang belakang ni KitKat. Okey. So, kamu dah faham yang ni apa tadi? Sumber nutrien, ada sayur dan buah. Yang ni sumber karbohidrat, bagus bagi tenaga. Ada apa? Nasi dengan roti. Ambil dua-dua ke? Tak, ambil salah satu. Okey. Yang makin kecil ni, apa tadi? Ramai yang tak ingat tadi ni. Protein, sumber protein. Okey. Dia ada sayur, dia ada telur, ikan dan keju. Tapi yang cikgu bawa hari ni telur saja. Ayam pun termasuk dekat sini. Dan yang terakhir apa? Makanan proses ataupun minyak. Bagus tak? Bukan tak bagus, kurangkan dalam makanan. Faham? Okey, bagus. Hari ni cikgu ada sedikit latihan yang cikgu akan bagi awak semua. Okey, kita main puzzle. Okey, cikgu dah siapkan. Nanti cikgu ambil, cikgu akan ambil dan bagi awak semua. Dan kita tengok hasil kerja awak macam mana. Boleh tak awak semua ni buat? Faham? Okey, terbaik. Jadi, itu sahaja video pembentangan untuk demonstrasi pengajaran mengenai piramid makanan bagi subjek Sains dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan saya Muhammad Fakir bin Saiful Rizwan. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir demonstrasi pengajaran ini.